Umat Nabi Muhammad kalau nampak video ni, tak share video ni, tak repost video ni, tak bagi video ni dekat orang lain, jujur dia seorang yang pentingkan diri sendiri. Wih, sebab apa tu Ustaz? Semua orang tahu Nabi Muhammad SAW nak semua umat dia masuk dalam syurga, tapi ada 3 golongan yang diharamkan masuk dalam syurga. Sebab itulah saya minta untuk share, repost, sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Sebab kita tak tahu, boleh jadi ahli keluarga kita masuk dalam 3 golongan ni, boleh jadi kawan-kawan kita masuk dalam 3 golongan ni, dan boleh jadi juga umat Islam dekat luar sana ramai tergolong dalam 3 golongan ni. Share nah, repost tau. Tapi sebelum tu, saya ambil peluang, saya doakan semua orang yang tengah tengok video ni menjadi ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Komen kat bawah tau, amin. Okey, tak payah tunggu lama. 3 golongan yang diharamkan masuk dalam syurga. Yang pertama, sorry nah, yang ni bukan saya yang cakap, Nabi yang beritahu. Yang pertama, penagih arak, orang yang suka minum arak. Yang kedua, yang ni ramai buat, derhaka dengan ibu ayah. Haram masuk syurga kot. Hati-hati nah, ada orang duk beli mak ayah dia, dalam mak ayah dia keluar dia, tak masuk syurga kita tahu. Yang ketiga, seorang yang dayus. Dayus Ustaz, okey, kalau kita ikut hadis, iaitu orang yang membiarkan keburukan ada dalam keluarga dia. Hati-hati nah, nampak keluarga kita buat salah, tegur je elok-elok. Macam dapat tak? Kalau dah dapat, sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Semoga kita semua, ahli keluarga kita, tergolong menjadi ahli syurga. Amin ya rabbal alamin.